Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kami. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang. Jangan lupa subscribe ya. I love you. Saya doakan kalian semua sehat selalu dan dipermudahkan rezeki oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, video kali ini aku akan membuat satu reaction lagi tentang video yang sangat menarik dan kocak yang berada di Malaysia. Ya, ini iklan almarhum P. Ramlee ya. Ini sangat kocak di Malaysia dan Indonesia ya. Yang berjudul Iklan Lucu Malaysia yang paling banyak dinonton orang Indonesia. Video ini saya ambil daripada channel apresiasi dari Keprin. Yang belum subscribe channel ini, kalian boleh subscribe dulu ya. Dan jangan lupa tekan tombol butang subscribe di channel saya agar saya semangat lagi membuat video-video reaction tentang Malaysia ya. Mari sama-sama kita menonton video ini. Saya pun tidak sabar, tak pernah melihat video sekocak ini. Kawan saya kata ini video sangat kocak ya, sangat lucu ya. Oke, mari sama-sama kita reaction video ini ya. 1, 2, 3, play. Sebuah macam cerita ya. Kopi durian, Musang King ya. Aku tengok je muka almarhum dah ketawa ni. Memang susu. Lucu. Krima. Kopi. Durian Musang King. Kenapa kau campurkan semua barang-barang ini nak? Supaya senang mencari perbezaan di antara perempuan dan juga makhluk jadi. Ya, betul. Aku bersumpah di hadapan makku dan bapakku, jikalau ada salah seorang hot chick yang sanggup membuat kopi durian dengan sempurna, orang itulah yang akan menjadi pilihan. Tetapi jikalau tidak ada, haram untuk aku like gambar makhluk jadian di media sosial sampai bila-bila. Ini mulai dia mencari wanita idaman ya. Assalamualaikum. Ini logat apa? Logat Arab. Kocak dia punya mukanya kata. Kocak ya. Hoi pekak. Assalamualaikum. Maafkan hamba. Tadi hamba dengan Walkman. Apa hajat orang muda? Bolehkah hamba menumpang di rumah tuan hamba hanya semalam? Oh, boleh je. Silakan. Kaget. Pakcik memang meniaga homestay pun. Oh. Buah pau 3 serangkai. Ada anak dara Anak muda siapa nama? Dari mana hendak ke mana? 2-3 kucing menari. Nama hamba Fairuz Misran. Hamba berasal daripada Kampung Baru. Tujuan hamba mengembara adalah untuk mencari kopi paling enak di dunia. Nama hamba Pak Duan. Kata ketum. Yang malu-malu ni anak hamba. Malu pula ni ya. Buatkan kopi. Tentang kopi janganlah disusahkan. Hamba ada membawa bekalan. Banculah bekalan hamba, nanti kita boleh ngopi sama-sama. Seri, bantulah bekal anak muda ni. Tapi jangan lupa, ketum bapak. Baiklah, Pak. Macam mana nak bancuh durian dengan kopi ni? Dengan ketum aku retilah. Gila. Ni mesti masa kecil-kecil tak ambil vaksin ni. Maafkan saya orang muda. Saya tak boleh bancuh kopi ini kerana semuanya dah bercampur aduk. Dari kecil aku ajar kau bancuh kopi. Kopi macam ni kau tak boleh bancuh. Dia tersengih ya. Dia pergi mencari yang lain ya. Anak dara yang lain ya. Memang kocak ni punya apa? Iklan ya. Tadi Pak Duan call. Ajak main mesin. Kau jangan pergi mana-mana pula. Jaga rumah. Faham? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hamba bernama Fairuz Misran. Hamba berasal daripada Kampung Baru. Tujuan hamba mengembara adalah untuk mencari kopi yang paling enak di dunia. Tuan hamba,
Bolehkah hamba menumpang di rumah tuan hamba hanya semalam? Boleh. Emma, pergi buatkan kopi untuk orang muda ini. Tentang kopi tak perlulah dikhawatirkan. Hamba ada bawa pembekalan. Bantulah kopi hamba ini dan nanti kita boleh ngopi sama-sama. Ya, silakan duduk. Silakan duduk. Terima kasih tuan. By the way, bapak berapa orang tinggal di rumah ni? Oh, bapak 2 beranak saja. Banglo pun kecil. Mak orang miskin. Bapak tu bukannya miskin. Bapak tu tarik judi. Emma, pergi buat kopi sekarang. Ish. Tak tahu pula dia. Emma tu dulu perih, rambut merah. Kesian. Kalau aku lempang 100 kali, dah sekarang pakai tudung balik. Kesian. Apa pelik sangat kopi orang ni? Pelik. Kedai mesin kena serbu. Pakcik lari, pakcik pun jatuh. Polis pun gelakkan pakcik. Hai orang muda, sayang 1000 kali sayang. Rupamu cantik, tapi otakmu mereng. Nah, ambillah kembali karungmu ini. Tak tahu kan, dia mencari lagi ya. Cucu tak dapat lari, nenek tua banyak sakti. Sekarang nenek nak cari ganti. Siapa kena dia yang jadi. Dapat! Jangan peluk. Haram. Ya, haram. Tuan hamba sudah gila. Bermain sendirian di sini. Hamba sedang bermain bersama teman-teman hamba. Tuan hamba tak nampak. Gila ke? Bermain dengan bunian kah? Tuan hamba, bolehkah hamba berjumpa dengan ayah dan juga ibu tuan hamba? Baru saja kenal, sudah mau jumpa bapa. Ya. Gentle sungguh tuan hamba ini. Silakan. Ya, betul. Oh, bapak. Budak kecil. Bapak. Ada orang bank datang, mau tarik kereta lembu bapak. Gelak dia. Sengih-sengih. Baru tunggak 2 bulan, takkan dah nak tarik? Rotek lembu baru je renew. Mau gimana tu? Hamba datang bukanlah mau menarik kereta. Nama hamba Barus Misran, berasal dari Kampung Baru. Hamba mengembara ingin mencari kopi yang paling enak di dunia. Tuan hamba, bolehkah hamba bermalam di rumah tuan hamba hanya semalam? Boleh, silakan. Puspawangi, siapkan kopi nak. Pasal kopi tak perlulah disusahkan. Hamba ada bawa bekalan. Bantulah kopi ini dan kita ngopi sama-sama. Ya. Jom naik. Ini kopinya. Puspa, datang sini nak. Ya, Bapak. Dalam ni nak ada kopi. Settlekan. Masa ini tahu dia ke? Apa di dalam ya? Ke tidak tahu Walaupun orang ni tidak handsome, tapi dia bijaksana. Pasti ada muslihat. Kereta lembu pakcik baru tak tubuh. Sebab tu tunggak 2 bulan. Jemput minum kopinya. Rasa dia tahu ni. Kopi dah Bapa. Jumpa dia. Sengih. Luar biasa betul kopi kau hari ni, Puspawangi. Aduh. Dari uncang dia tadi ke? Tidak, Bapa. Puspawangi pakai kopi Musang King Heavenly Taste. Musang King. Jumpa pula dia. Musang King ya. Heavenly Taste. Kopi Musang King Premium, rasailah kenikmatannya. Ya. Barus Misran ya. Peranan 2 apa dulu ya. Mantap. Cukup ya.
Di dalam video ini cukup lucu ya. Aku melihat saja dia punya muka, aku sudah tertawa ya, Cuk. Aduh, memang kocak nih seniman-seniman Malaysia ya. Aduh. Oke guys, mungkin cukuplah sampai di sini dulu ya video ini ya. Jika ada video-video yang menarik lagi tentang Malaysia kah, tentang lain tempat kah, boleh kah komen di bawah. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Saya pamit. Wassalam. Bye. Sampai jumpa di